Ngantuknya. Bahagian 3. Nak pergi tangkap serangga ke? Tak naklah. Penat sangat. Aku pun ngantuk lagi. Kita tidurlah dulu. Amboi, senangnya hati baring-baring. Cuba pergi salin baju. Boleh tak? Kak, pinjam tu? Tak boleh. Sebab inilah korang lambat bangun pagi tadi. Main sampai malam tak tidur. Baguslah sangat perangai tu. Betul ke apa yang akak kau cakap tu? Betul, lupa. Patutlah mengantuk. Dah, pergi tidur. Opa tak marah. Kita orang janji tak buat lagi. Kan, Ipin? Kalau nak main pun waktu siang je. Boleh kan, Akak? Jangan mimpi. Upin! Ipin! Tolong! Api! Tolong! Korang, mari sini! Sini cepat! Datuk! Padam sana tu! Baik, cepat! Mana air? Datang ni, datang! Kat situ! Okey! Depan aku! Atuk, kenapa ambil air dari rumah kita orang? Rumah Atuk tak ada air. Dah kena potong. Atuk lupa bayar bil. Mari, kita kemas tempat ni. Comotnya korang! Apa dah jadi? Teban ni terbakar. Oh! Apa ni? Janganlah. Betullah. Mana nak lari? Jom. Kita orang nak balik. Alah, jomlah main lagi. Tunggu. Mari kita lumba lagi. Jom. Boleh juga. Kan punya. Kau tak lari sama ke? Tak, Ihsan pengadil. Tak apa. Biar Atuk jadi pengadil. Kau lari sama. Tapi... Lari je lah. Sedia. Mula. Betul, kira. Siapa ni? Fizi. Tu. Lagi satu. Aku menang. Kau menang sorak je lah. Macam mana ni, Kak? Dah, jangan nangis. Nanti akak carikan. Akak nak cari kat mana? Kan dah malam ni. Adalah. Dah, pergi tidur. Sayang akak. Wah, Upin!
macam panda lagi? Yelah, cukup tidur. Betul. Tidur lagi penting. Baru tak mengantuk. Lihat, saya ada belalang. Kita sama. Aku tak bawa apa-apa. Kau, Pin, bawa apa? Entah. Nanti aku tengok. Nak tengok juga. Cepat. Kejap ya. Cepatlah. Apa tu? Pin,